السؤال كيف نجتنب عن السحر؟ الأذكار والأوراد الصباحية والمسائية لا تفرطون فيها. الأوراد الأذكار الصباح والمساء، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، واظبوا عليها. وأسهل الأذكار هذه اللي يعني سهلة على الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، بعد كل صلاة 10 مرات، ليس بعد الفجر والمغرب فقط، لا، بعد كل صلاة 10 مرات واظب عليها، لا تتركها أبدا، فإنها حصن قوي وهي سهلة. Baik, soalan seterusnya bertanya bagaimanakah kita menghalang sihir yang ditujukan kepada seisi keluarga. Maka Sayyidil Habib mengatakan jalan keluar untuk menghalang kita daripada terkena sihir yang ditujukan kepada keluarga, kita sentiasa melazimi membaca akan zikir-zikir, aurat-aurat yang datang daripada Nabi SAW dan juga ayat-ayat Quran yang menghindarkan kita daripada terkena sihir. Maka kita lazimi baca waktu pagi, waktu petang, waktu malam kita baca, lazimi bacaan zikir dan juga wirid-wirid tersebut. Dan di antara wirid yang paling kuat juga menghindarkan kita daripada terkenanya sihir yang ditujukan kepada kita ataupun seisi keluarga kita adalah zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali pada setiap daripada selepas solat. Bukannya lepas solat maghrib ataupun lepas solat subuh saja, tak, setiap solat fardu kita. Maka kita bacakan dengan wirid dan zikir tersebut. نعم. وكذلك إذا شككت في مشروب أو مطعوم، مثلا أنا بشرب شكيت ربما هذا فيه سحر ولا، تأتي بهذه الآية: وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تقراها 3 مرات وتكرر سيبطله 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 3 مرات، ثم تقول اللهم ابطل سحرا من سحرني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ما يضرك. Baik, dan di antara tips kita panggil yang diberi oleh Sayyidil Habib ketika mana kita meragukan pada makanan ataupun minuman yang kita nak minum, maka kita bacakan ayat Quran yang Sayyidil Habib baca tadi sampailah pada perkataan innallaha sayubtiluh, kita ulang sebanyak 3 marat. Naam, 3 marat. 3 kali kita ulang innallaha sayubtiluh, kemudian kita hembuskan kepada air ataupun makanan yang kita nak minumkan, barulah kita minum. InsyaAllah tidak akan berlaku apa-apa keburukan ataupun perkara-perkara buruk ke atas diri kita. ثم تنفث فيه وتقول اللهم ابطل سحرا من سحرني. Kemudian ketika mana kita tiupkan, setelah mana kita baca ayat tadi dan kita ulangkan perkataan 3 kali ayat innallaha sayubtiluh, maka kita katakan, kita tiupkan kepada air dan kata ya Allah, batalkan sihir orang yang nak menyihir aku. نعم. الآية هي وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Dan bacakan ayat yang Sayyidina Habib baca tadi lah 3 مرات وفي كل مرة عند سيبطله إن الله سيبطله تكرره 3 مرات. Dan ulangkan pada perkataan innallaha sayubtiluh sebanyak 3 kali. نعم. حياكم الله.